27 April 2026. Lembayung Al-Quran Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah Taala. Pada kuliah yang lalu telah kita pergi terperinci detail berkenaan ayat 87 dan 88 daripada surah Al-Hijr. Apa dimaksudkan dengan Ashabul Mathani itu? Pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ibn Jauzi dalam tafsirnya Zadil Masir cukup terang. Dan ini merupakan satu imtinan. Imtinan ni satu sebutan nikmat yang Allah ungkitkan, kerana mengungkit ni merupakan satu yang harus pada hak Allah SWT, kerana dia merupakan Tuhan yang menjadikan segala-galanya. Tapi bagi kita manusia, kalau menyebut satu nikmat yang pernah kita berikan kepada seseorang dengan anggapan bahawa nikmat itu kalau tak ada kita, ia tidak akan berhasil, ini adalah satu perbuatan yang haram. Orang yang al-mannan, orang bersifat dengan mengungkit-ungkit satu yang pernah dilakukan, takut besok di akhirat akan dikatakan kepadanya wa qadimna ila ma amilu min amal wa ja'alnahu haba'an manthura. Nanti kamu datang ke akhirat membawa amalan sebesar bukit gunung, umpamanya begitulah yang pernah kamu lakukan kebaikan-kebaikan, tapi semuanya tidak menilai di sisi Allah SWT akibat daripada sifat yang kamu tunjukkan itu, bahawa kamu menyebutnya, bangga-banggakannya, padahal tanpa kamu pun perkara tersebut akan berlaku. Tak perlulah kamu nak banggakan dengan sebab diri kamulah berlaku satu kemajuan, pencapaian, tidak perlu. Ini adalah satu buatan yang haram. Maka menyatakan perkara ini dapat kita lihat dalam kitab-kitab tafsir bahawa ini merupakan satu sumpah daripada Allah. Dan waw ni sudut bahasa Arab dipanggil waw istinafiyah. Masih lagi ada kaitan dengan ayat yang lalu, tapi dia merupakan satu penekanan mimbab al-qasam. Ini satu ayat yang rohnya memberikan penekanan pada aspek nikmat yang Allah berikan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW dan kepada kaum muslimin. So Allah mengatakan di sini, wallahi laqad a'tainaka ya Muhammad, demi zat kami yang maha agung, dengan sebenarnya kami telah berikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sab'an min al-mathani, iaitu suratul Fatihah. Dipanggil dengan sab'a kerana dia mempunyai 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dalam setiap salat, maka sebab itu dipanggil As-Sab'ul Mathani. Pendapat yang kita baca daripada tafsir Zadil Masir daripada kuliah yang lalu. Demikian juga ada satu hadis yang menarik pada seorang sahabat nama Abu Sa'id. Ketika aku salat di masjid, maka Nabi panggil aku tidak menjawabnya. Hukumnya kalau Nabi panggil, kena jawab walaupun dalam sembahyang. Itu hak Nabi SAW. Satu kedudukan yang agung yang diberikan Allah kepada baginda, iaitu kaum mukminin ketika mereka salat, kalau dipanggil Nabi, mereka kena buka salat mereka. Maka aku menurunkan salat. Bila aku habis salat, Nabi pun berkata kepadaku, wahai Abu Sa'id, alam yakulillah ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum. Wahai Abu Sa'id, bukankah Allah telah menyatakan firman-Nya, wahai orang beriman, sahutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila Allah atau Rasulnya memanggil kamu. Maka Abu Sa'id pun dibetulkan oleh Rasulullah SAW, ditegur oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi akhirnya telah mengatakan kepada Abu Sa'id ini, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Quran qabla an takhruj min al-masjid summa akhaza biyadai falamma arada an yakhruj qultu lahu alam taqul la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suratin fil Quran. Qala Nabi SAW, alhamdulillahi rabbil alamin, hiya as-sab'ul mathani wal Quranul azim alladhi utituh. Nabi bersabda kepada sahabat yang mulia ni, Abu Sa'id, aku nak ajar kamu satu surah yang paling agung daripada Al-Quran sebelum kau keluar dari masjid ini. Maka dia megang tanganku. Bila nak keluar, aku bertanya kepadanya, ya Rasulullah, tadi Rasulullah sebut pada saya nak ajar saya surah yang paling penting dalam Quran, yang paling agung. Maka jawapannya, wahai Abu Sa'id, inilah surahnya. Nabi membacakan suratul Fatihah untuknya dan bersabda kepadanya, inilah 7 yang dipanggil Al-Quran As-Sab'ul Mathani. Inilah dia As-Sab'ul Mathani. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari di sini menunjukkan kepada kita bahawa As-Sab'ul Mathani confirm dia merujuk kepada Al-Fatihah sebenarnya. Demikian juga Nabi telah bersabda dalam hadis yang lain, juga hadis sahih riwayat Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, umul Quran hiya As-Sab'ul Mathani wal Quranul azim. Ibu kepada Al-Quran merupakan As-Sab'ul Mathani, iaitu Al-Fatihah tadi, dan Quran yang maha agung. Tapi ada juga pendapat mengatakan As-Sab'ul Mathani ini adalah merujuk kepada surah-surah yang panjang. Itu kalau kita lihat dalam Al-Burhan sebagai contohnya, dalam Itqan oleh Imam As-Suyuti, bahawa 7 dimaksudkan dengan As-Sab'ul Tuwal ini yang panjang ni, iaitu adalah merujuk pada surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, dan berapa tu? 3, Al-Ma'idah 4,
4, Al-An'am 5, Al-A'raf 6, Yunus yang ke-7. Ada sebahagian pula mengatakan badal Yunus ganti kepada Yunus ini adalah surah Al-Anfal, kerana Al-Anfal ni combine dengan Taubah, maka tidak dipisahkan dengan basmalah di tengah-tengahnya. Ini perbezaan pendapat di kalangan para ulama lah. Dan Ibn Jauzi menyatakan dalam tafsir Zain Masir, begitu juga Imam Suyuti dalam Itqan, Imam Az-Zarkashi dalam Burhan, bahawa surah ni membawakan kepada kita tentang keimanan, tentang tauhid, tentang ba'ath, tentang faraid, tentang hudud, tentang qasas, tentang al-ahkam, al-amthal, al-akhbar, mathal-mathal itu perumpamaan, akhbar, kisah-kisah terdahulu, mawa'idh, ini pesan-pesan, wal-ibar, ini ibrah-ibrah yang ada padanya. Maka berlaku pengulangan pada sebutan perkara-perkara semikian, maka dipanggil sebagai mathani. Dan telah saya sebutkan juga, mathani juga mungkin merujuk kepada perkataan thana, kerana setiap surah Al-Quran ni dipanggil semikian kerana dalamnya pasti ada pujian pada Allah SWT, hamdalahnya ke, tasbihnya ke, ataupun yang terdapat di situ dengan nahas balahnya ke. Maka dengan sebab itulah dia dikatakan oleh para ulama, ini mungkin merujuk kepada yang dipanggil ataf am al-khas. Ataf ni maknanya diatafkan satu yang am selepas sebutan satu yang lebih bersifat khusus. Macam kita sebutlah sebagai contohnya, sila datang ke rumah terbuka. Rumah terbuka ada berbagai makanan disediakan, sate dan berbagai hidangan yang lain. Kenapa sebut sate? Sate itu tarikan utama, bukan? Demikian juga kita dapat lihat dalam Al-Quran bahawa penyebutan Jibril, Mikail dan malaikat-malaikat lain sebagai contoh, kerana keutamaan kedudukan mereka di sisi Allah SWT. Maka demikian juga keutamaan Al-Fatihah ni disebut secara satu bab penekanan di sini, dan masuklah dalam bab yang dipanggil tadi ataf al-am al-khas. Kemudian kita dapat lihat perkataan digunakan di sini, iaitu walaqad atainaka sab'an minal mathani. Bahasa Arab ni perkataan ita tentang perkataan ata ya'ti, ita. Kenapa tak disebut perkataan awhayna ilai? Juga dalam ayat lain menyatakan demikian, tapi kenapa di sini disebut atainaka? Jawapan para ulama seperti disebut oleh Imam Razi sebagai contohnya dalam Tafsir Kabir, ya'nal ita wal i'ta azhar fil ikram wal minnah. Bila merujuk perkataan ita ni, iaitu atainaka ataupun a'tainaka, ini adalah merujuk kepada dalam bab uslub bahasa Arab itu lebih mesra, dan itu lebih jelas pengagungan dan penyebutan nikmat itu dalam keadaan jiwa Nabi yang tertekan berdepan dengan situasi cabaran dakwah yang bagi dilalui oleh puak musyrikin yang menentang Nabi untuk sekian waktu ni. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada kemuliaan kedudukan Nabi SAW, dan juga satu motivasi yang untuk tasliyah untuk baginda SAW berdepan dengan suasana yang sukar bila tekanan yang hebat berlaku pada baginda SAW. Jadi ayat yang sebelum ini kita dapat lihat menghiburkan Nabi SAW, menganjurkan baginda supaya berlaku baik dengan mereka, yang kita telah pelajari perkataan fasfahis safhal jamil. Ini untuk mengingatkan bahawa baginda merupakan pilihan Allah dan tidak akan ditinggalkan olehnya sama sekali. Jadi Imam Al-Bukhari sekali lagi membawa satu pandangan yang menarik dalam tafsirnya Nazmud Durar itu. Dia menghubungkan ayat ni dengan ayat sebelumnya, menyatakan setelah ayat lalu menyebut sifat ilmu Allah ni dalam bentuk pengagungan, maka ayat berikutnya menyebut anugerah Allah di dunia ini kepada Nabi-Nya yang berkaitan dengan sifat ilmu itu. Nampak tak tuan? Jadi bagi menggambarkan keagungan ilmu Allah ni diserasikan dengan keagungan muamalah, bagaimana Allah telah mencurahkan keagungan itu kepada baginda SAW. Nampaknya bila sebut tentang 7 ni, ada surah-surah panjang yang lain yang telah saya sebutkan, macam surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan juga Al-Anfal dengan Taubah ataupun Yunus, mengikut perbezaan pendapat. Sebenarnya pendapat yang mengatakan yang dimaksudkan dengan yang tiwal ni tadi, yang sabun tiwal ni tadi adalah merujuk kepada sabun mathani. Pendapat ni kurang tepat, kerana surah Al-Hijr turun di Mekah, sedangkan pada masa itu belum lagi turun kepada Nabi surah-surah yang lain seperti Al-Baqarah itu. Jadi yang jelasnya adalah sabun mathani adalah merupakan Al-Fatihah itu sendiri sebenarnya. Jadi Al-Quran ni merupakan satu anugerah yang paling berharga kepada manusia, kepada Nabi-Nya, kepada umat Islam. Yang menerimanya adalah manusia yang paling mulia. Sebab itu dalam hadis kita belajar khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi telah kita lihat juga pendapat bagi mereka yang meremehkan Al-Quran, meremehkan anugerah Allah apabila dia merasakan seorang yang diberikan dunia itu lebih baik daripada apa yang diperoleh olehnya. Ini dalam athar yang datang daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, telah saya huraikan pada kuliah yang lalu. Jadi sebab itu datang ayat berikutnya bila Allah menyatakan la
la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Perkataan la tamuddanna 'ainaika, ini kata Syekh Qutb dalam tafsirnya fi Zil Quran itu, seolah-olah bila kita melontarkan pandangan melihat satu nikmat yang dikurniakan Allah, ini akan mengakibatkan mengakarnya perasaan itu tumbuh dalam diri dan menghilangkan segala nikmat yang bersifat akhirat yang Allah berikan kepada seseorang. Kerana dari pandangan jatuh ke hati. Mereka berkatakan nazratun fabtisamatun fakalamun faliqa'u, kan. Kalau bab cinta ni mula-mula tengok, lepas tu senyum, lepas tu kata bercakap, lepas tu faliqa'u, maka dia akan menyebabkan pertemuan seperti itu, mengundang kepada perkara-perkara haram dalam konteks percintaan yang haram lah. Maka demikian juga dalam usul Quran di sini perkataan tamuddanna ni merujuk kepada melihat yang akan menyebabkan mengakarnya perasaan tidak puas hati itu atau merasa protes itu, rasa yang anugerah Allah kepada kamu lebih baik pada diberikan kepada aku. Mengapa? Maka bimbang perasaan seperti itu timbul dalam diri seseorang. Peringatan Allah ini kepada Nabi-Nya, tapi hakikatnya ditujukan kepada umat ini kerana Nabi SAW manusia yang telah dikurniakan kemaksuman oleh Allah SWT. Maka baginda tidak terpengaruh, tidak tergoda sedikit pun dengan dunia, berbeza dengan kita yang baca Al-Quran pada hari ini. Jadi dalam ayat ini seperti kata Syekh Qutb dalam tafsirnya, atanzur bi'ainaika illadhi matta'na bihi asnafan minal musyrikin minad dunya wa zahratiha wa zinatiha al-faniyah fitnatan lahum. Kamu melihat apa pencapaian orang kafir luar sana, jadikan dia sebagai ibrah, iktibar. Seorang daripada mereka mati, keturunannya tidak ada, pasangannya tidak ada, akhirnya segala kekayaan itu diwariskan kepada seekor anjing. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kekayaan yang dimiliki, yang semua manusia satu dunia lihat dengan penuh rasa kagum, takjub, yang dengki dan sebagainya, tapi rupanya matinya si Fulan itu, tiada siapa yang dapat mewarisi harta yang sama ini. Dia bergolok berkadai memperolehinya, membangga-banggakannya supaya disenaraikan sebagai orang paling berpengaruh dalam dunia, tapi semua itu merupakan ni'matun faniyah. Ini merupakan semua nikmat yang akan ditinggal. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Masya-Allah tabaraka wa taala. Maka janganlah kamu bangga dengan apa yang dibanggakan oleh al-mutrafun wa taghtar bihim. Tertipu kamu dengan apa yang mereka peroleh pada syahwat dunia, dengan nikmatnya, zakhrafatiha, dengan segala perhiasannya itu, dengan kehidupan yang penuh kekufuran dan sifat kemunafikan dan sifat-sifat maksiat yang mereka lalui. Maka siapa saja yang akan mengikut cara seperti itu, mereka pun akan tertipu juga. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi boleh jadi kita dapat lihat apa yang ditegaskan dalam ayat yang lalu tentang tujuan penciptaan langit bumi. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kaum musyrikin bergelumang dengan kenikmatan hidup pada mereka mendurhakai Allah? Mengapa mereka yang telah diancam oleh Allah masih dibiarkan beri kenikmatan bagai-bagai, tak ada hukuman pun? Maka datanglah ayat ini sebagai satu jawapan pada pertanyaan yang timbul itu, kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir. InsyaAllah lebih lanjut saya akan huraikan perkara ini dalam kuliah akan datang, bahawa ayat ke-88 ini merupakan satu jawapan kepada sesuatu yang mungkin timbul dalam fikiran seseorang kita, itu bila melihat hukuman yang pernah kena pada umat terdahulu, tapi apa hal yang duduk pada hari ini yang buat kejahatan tidak dikenakan hukuman? Sekarang kita akan lihat jawapannya, insyaAllah saya akan sebut dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.